Tahukah anda, Perang Dunia Pertama dianggarkan mengorbankan antara 16 hingga 20 juta nyawa di seluruh dunia. Perang ini berlaku antara tahun 1914 hingga 1918 dan melibatkan kuasa-kuasa besar dunia. Jutaan askar dihantar ke medan perang dalam konflik berskala global yang belum pernah berlaku sebelum itu. Pertempuran berlaku di darat, laut dan udara dengan penggunaan teknologi moden ketika itu. Senjata seperti mesingan, artileri berat dan gas beracun digunakan secara meluas dengan artileri menjadi penyumbang kematian terbesar. Namun, bukan semua kematian berlaku di medan perang. Ramai askar mati akibat penyakit, kecederaan dan keadaan hidup yang sangat teruk di dalam parit perang. Malah, ramai yang terkorban tanpa sempat melihat musuh mereka. Orang awam turut menjadi mangsa akibat kebuluran, serangan dan kekurangan bekalan asas. Jumlah korban yang besar ini menjadikan Perang Dunia Pertama antara konflik paling dahsyat dalam sejarah dan kesannya mengubah peta dunia serta mencetuskan konflik pada masa hadapan. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu.